Ni geng-geng parti hak buat bai'ah sampai pecah bini ni, ni cerita lain. Bini bagi talak 3 terus. Talak 3. Kalau keluar parti, punca dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dr. Mazhar juga ada membangkitkan tentang isu bai'ah. Isu yang dikatakan yang mana semua calon-calon watikah yang akan bertanding inilah oleh pimpinan PAS, adun ke ataupun parlimen terpaksa mengangkat sumpah. Isu ni mendapat kecaman, mendapat teguran daripada Dr. Mazhar ni. Mereka nafikan apa yang berlaku 3 adun di Perlis tu. Antara lain adakah mereka bertiga itu jatuh talak terhadap isteri dia? Itu menjadi persoalan. Ada memang betul ada angkat sumpah. Mana-mana ahli PAS, adun PAS, ahli parlimen PAS yang menang, yang meninggalkan parti dengan macam itulah, dengan memberi sokongan kepada orang lain dikira inilah bai'ah. Sehingga kan dalam angkat sumpah tu jatuh talak. Kalau kau ada 4 bini, 3 jatuh talak. Talak 3. Kat banyak kali dah. Bagian bai'ah, janji setia ni tak berapa. Ni geng-geng parti hak buat bai'ah sampai pecah bini ni, ni cerita lain. Ada satu parti yang dia dengar kan saya sebut. Kita dengar dia dalam dewan kita ni. Dia kata pecah orang kampung ni pasal Perlis ni dia tak pegang mazhab. Lebih kurang macam tu lah kot. Jadi saya kata lama dah Perlis ni orang tak pecah, orang tak bergaduh pun, tak ada orang buat 2 imam, tak ada. Yang ada di Terengganu, di Kelantan. Punca dia apa? Kata terus ya. Oi, siapa? Yang ada Perlis tak ada orang kata kut siapa tak kunut kita kafir, tak ada. Tapi kafir mengkafir ada. Punca saya nak bang hak dia. Bini bagi talak 3 terus. Talak 3. Kalau keluar parti, punca dia. Saya tak pernah kata kat dia. Ni saya kata. Saya dah kata dulu. Punca dia. Hari ni dia habaq kita nak menyatukan. Tak boleh. Yang orang tak berpecah hal lain. Orang berpecah pasal kafir mengkafir. Bini jadi talak 3. Nak main politik, mainlah. Sampai bini talak 3, apa cerita? Orang main kutu. Main kutu lah apa? Mencerita main kutu lah. Kalau sekiranya hang tak bayar duit aku, bini hang talak 3. Tak boleh lah macam tu. Yang main So mereka nafikan. Sebab apa yang berlaku di Perlis, walaupun tak keluar parti, mereka disingkirkan. Tapi bila fikir balik bagaimana mereka ini dikatakan mendahakalah kepada parti. Membuat SD surat akan bersumpah menyokong parti lain sehingga akan disingkirkan. So persamaan dia lebih kurang lah. Walaupun tak meninggalkan parti, tapi seolah meninggalkan parti, meninggalkan sokongan sehingga menjatuhkan inilah kawan mereka sendiri. So benar ni betul. Jangan main-main. Kita ingat serius. Seriusnya PAS bai'ah ni. Ini pendedahan MB Kelantan dalam Dewan Undangan Negeri waktu dia jadi menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'ah dan sumpah. Bai'ah dan sumpah. Bahawa saya ni orang nak jadi calon PAS ni. Nampak? Berikrar untuk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Nampak? Dan bahawa saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertolaklah isteri ataupun isteri-isteri, walaupun tak isytihar. Kalau sebut isteri-isteri jadi juga. Isteri-isteri saya dengan 3 tolak dan segala perbelanjaan saya dengan menggunakan wang allowance ahli dewan tersebut adalah haram. Gila. Dan bahawa saya juga bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, untuk meletakkan jawatan dari menjadi ahli Dewan Negeri
atau dari ayat tersebut bila saya keluar atau dipecat daripada parti. Nampak? Wallahu ala ma aqulu syahid. Allah Taala jadi saksi terhadap apa yang saya sebut. Gila. Ni, nak baca. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, tanda tangan disaksikan oleh Tok Guru Pesuruhjaya ataupun Timbalan Pesuruhjaya. Yang mana? Betul talak 3. Talak 3 semua. Okey, dalam Islam kita ada talak 1, talak 3. Talak 3 maksud dia kalau bercerai itu maksud dia tak boleh kembali, tak boleh rujuk, tak boleh kahwin. Sehinggalah bekas di situ kahwin dulu. Lepas tu barulah dia dapat kembali berkahwin. Baik tu kita ada Cina buta ni. So, kadang-kadang kadang kesilapan kemarahan orang yang bagi talak 3 bini tiba-tiba dia nak kembali. Baik tu dia lantik Cina buta dalam cerita apa ni lawak Melayu ni. Cina buta bagi kahwin sekejap je. Besok bercerai. Jangan tidur. Dia kahwin dia kena tidur, kena make love sekali. Banyak kes bila dia bagi Cina buta, bagi orang kahwin untuk nak membolehkan dia kembali kahwin balik. Tiba-tiba orang yang dipilih kawan dia tolong kahwin tak nak lepaskan. Ini yang cerita banyak kali berlaku dalam kita. Maksudnya lepas tu terus jadi pasangan bahagia. Pelopok. Jadilah apa yang dia itu orang panggil gila talak. Faham? So itu jangan main-main Saya berhati-hati orang Islam pasal talak satu.